dengan 3 bahan-bahan ni, saya akan buat Malaysian chicken chop. Ni cara nak buat brown sauce. Sekarang saya nak tunjuk nak buat black pepper sauce. Dah ada hitam. Sekarang ni saya nak buat mashed potato flakes. Potato flakes ni lemak rasanya. Saya nak buat perapan chicken chop. Nak bagi enak rasanya, kita masuk chicken stock powder. Kita masukkan paprika powder, white pepper powder, garam secukup rasa. Okay, talk about chicken chop. Dekat Malaysia ni memang famous chicken chop. Memang terkenal chicken chop. Tapi chicken chop yang saya buat ni, Malaysia made chicken chop ni agak berbeza. Saya pakai potato flakes. Potato flake. So, saya dip dulu dengan telur, egg wash. Kemudian saya coat dengan potato flakes. Okay, kemudian kita deep fry. Cut. Dah pun siap satu resipi yang ringkas Malaysian chicken chop, very crispy, very golden brown. Bagi chef-chef kat luar sana lah, restaurant operator, kalau anda nak rasakan dia punya keenakan chicken chop ni, just klik je link di bio. Anda akan dapat sampel percuma. Senang dan mudah. I'm Chef Sabri lah, Bamba Chicago, Milano.